Aku Aina. Aku hidup macam remaja biasa. Kelas, kafe, assignment, repeat. Kadang-kadang tertekan. Tapi ada satu benda yang buat aku kuat teruskan kehidupan. Aina, tadi kau ada jumpa Jaki tak? Ni kaca aku tu. Hai cinta gebu. Ish, cinta gebu. Kau belum kotak dia lah. Sama lah. Aina. Kenapa pegang-pegang ni? Oh no, ini gangguan. Kita kena ada plan keselamatan ni. Lane A, pukul dengan kuali. Lane B, dengan helmet. Lane C, kita guna telefon hantu ni. Tapi apa kaitan dengan telefon? Setiap kali ada bahaya, telefon ni akan bunyi sendiri. Hello? Assalamualaikum. Walid nak Dewi boleh? Gas, kamu tahu tak? Semalam kau tahu saya jumpa si Aina. Oh, dia punya gebu. Bro, tu kira kacau sudah tu. Bukan cuci mata lagi tu. Alah, lain lah macam kau bah. Kau kan memang idaman gadis-gadis UKM. Kalau aku ni kan, aku memang perlu try hard sikit. Aina Jo, tapi itu hari kau pegang sama dia. Kau jadi masalah polis. Selip-selip ke dalam kau. Oi, Kau kenapa Aisyah? kami dah buat laporan. Benda ni bukan barang lawak. Ya je buat laporan. Mana boleh buat laporan kalau tak ada bukti sayang. Kau fikir kita orang dua je kan yang buat report? Aku dengan masa-masa lain dah kumpul semua bukti dari perbualan mesej sampailah video. Haha, dah lucu lah. Kau tunggu je nanti. Kau diam je lah. Betul je cadar kau tu Aisyah. Hai Jackie, sudah-sudahlah tu. Aina Jo, kau ni. Encik Zaki, saya mendapat aduan yang kamu melakukan gangguan seksual. Jadi mari ikut kami ke balai. Aku main-main cik, main-main je. Aduh. Main-main pun tak boleh dek. Ini merupakan satu kesalahan. Adik akan dikenakan hukuman kanun kesesaan Seksyen 509. Tapi kan Aisyah, telefon ni tak berfungsi pun kan? Kabel pun tak sambung. Boleh guna ke tak? Still dapat balas dendam kat Jaki kan? Seronok betul aku tengok muka panik dia tadi. Betul lah tu. Kalau telefon ni tak bersambung pun boleh jadi penyelamat, apatah lagi suara kita yang sebenar. Jangan tunggu jadi mangsa, laporkan pada pihak berkuasa, suara anda lebih kuat daripada petai-petai.